kita akan interview perkembangan selepas 8 bulan kita baiki. Okay. Sebelum ni belas-belas boleh kira. Bila sekarang ni dah jadi 200 lebih. Dia nampak peningkatan bulan ke bulan tu, ada peningkatan. Okay, jadi mari kita boleh tengok sarang dia. Okey, sekejap. Dulu macam mana Tuan Akik? Dulu sini kosong, tak Kosong, ada. Semenjak saya buat dengan Tuan Zuri ni, tengok banyak peningkatan. Sini penuh. Okey, Tuan Akik tunjukkan. Mana lagi? Sini ni. Oh. Nampak ni. Okey, alhamdulillah lah. Berduyung-duyung. Jadi sebelum dengan selepas macam mana? Ni ada tak dulu? Ni sebelum ni sarang ni tak ada. Kosong. Bersih. Okey, lagi Tuan Akik boleh tunjuk lagi? Mana? Sini. Sini. Depan sikit sini. Okey. Atas ni, Pak. Okey. Penuh. Penuh lah. Ni Ini baru dah jadi koloni lah ni. jadi koloni. Okey. Sini pun ada Tuan. Sini pun ada. Penuh. Okey. Cantik. Sini. Cantik lah sini. Alhamdulillah. Okey, jadi kita boleh tengok juga kat belakang pun. Ya, jom. Tuan Akik boleh tunjukkan. Okay. Di belakang pun sama juga, banyak peningkatan yang ada. Okey. Okey, jadi kita hari ni kita ada buat kutipan sarang ni hari ni. Ya, betul. Okey. Tengok ni ada sarang baru ni kena buat. Ya. Okey. Ni. Okey lagi. Jadi banyaklah peningkatan yang ada. Yang ada. Ya. Okey. Sini. Okey, sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni pun nak buat ni. Nak buat ni burung ni. Okey, jadilah tu. Sekarang kita pergi tingkat 2 pula.